kau solat laju sah atau tidak? Laju pun sah, slow perlahan pun sah. Syaratnya tunaikan rukun dan syarat. Rukun sembahyang jangan tinggal, syarat sah jangan abai. Faham? Jadi kalau kau mengabaikan rukun atau mengabaikan syarat sah, sembahyang perlahan pun tidak sah. Sembahyang laju tapi ada syarat sahnya, cukup sah sembahyang. Dan Nabi laju ke perlahan sederhana. Khairul umuri awsaduha, Nabi tak cakap saja, Nabi amalkan. Sebaik-baik pekerjaan sedang-sedang sederhana. Jadi kata ulama, Nabi tidak laju, tidak perlahan. Lepas tu Nabi baca Fatihah, baca surah murattal, bacaan yang sebutir-sebutir saja. Faham? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagunya gitu je. Faham? Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Gitu Nabi baca. Kita baca panjang, ada orang panjang. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi. Ada berlari taranum tak? Tidak haram, tapi Nabi baca murattal. Okey. Jadi kalaulah laju hak ramai ni, hak ramai laju tu tidak sah. Tadi kau dah laju tak mesti tidak sah, dia cukup rukun syarat, tapi ramai orang awam ni lajunya tidak sah. Kenapa? Kerana meninggalkan tamakninah. Seorang laki-laki dia semayang, habis semayang dia tengok Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, waalaikumsalam. Kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun, ulangi semayang, semayang kamu tadi tidak dikira. 3 kali dia semayang, 3 kali Nabi kata kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun, ulang semula, semayang kamu tadi tidak dikira. Dia pun selenda, minta maaf ya Rasulullah, takat ni yang saya tahu tentang solat, apa yang tidak tahu, tak betul, tolong beritahu. Nabi kata, lepas dah kamu membaca dalam qiyam, summarka, kemudian summa, lepas daripada itu barulah kamu rakaat. Tapi bukan rakaat macam tadi, hatta tatma'inna raki'a, sampai tamakninah kamu diam dalam rakaat. Summarfa, lepas tamakninah summa, kemudian lepas dari itu summa irfa, baru boleh angkat kepala. Hatta tatma'inna mu'tadila, sampai tamakninah pula dalam i'tidal. Dah tamakninah dalam i'tidal, summa sujud, barulah kamu turun sujud. Hatta tatma'inna sajida, sampai kamu tamakninah pula diam anggota 7 bertulang dalam sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisa, kemudian baru boleh bangun tamakninah sampai di dalam duduk, barulah betul. Tadi laju tadi tidak sah. Tu zaman Nabi lajunya tidak sah. Padahal zaman Nabi zaman paling berkat, zaman paling banyak turun malaikat ke bumi, zaman paling banyak turun rahmat, zaman turun wahyu, zaman yang paling mulia, zaman yang paling hebat. Zaman Nabi tak mengaji punya bahasa, tak sah semayang dia. Apatah lagi kita